Haram tak sambut happy Mother Day dan Father Day. Dengar molek-molek. Masalah perayaan ni, kita ada 2 hari raya. Sayyidina Umar bila datang hari raya kaum Quraisy, dia pun sedih duk tengok orang Quraisy beraya. Pasal dulu dia kafir, dia boleh beraya. Lah ni dia Islam dah, tak boleh nak berseronok gitu. Dia pun berduka cerita. Datang Nabi, ditanya, Nabi kata, apa sedih ingat? Dia kata, pasal ni dulu kita raya ni, dulu kita jahiliah, lah ni kita Islam dah, kita tak boleh ikutlah jahiliah. Nabi kata, tak apa, ada 2 perayaan yang molek Tuhan beri ke awak, Aidil Adha, Aidil Fitri. Jadi kita ada dah perayaan kita. Baik, selain pada itu, sambutan hari-hari tertentu boleh tak di dalam Islam yang bukan daripada hari-hari orang Islam? Kaedah kata kalau tak ada nas, tak ada dalam hadis sebut Mother Day, tak ada. Tak? Maka balik pada kaedah kita. Al aslu fi kulli syai' al ibahah. Asal bagi tiap-tiap suatu dia harus dulu. Nak kata haram, ja'a dalil, kena mari dalil. Tak? Kalau kata hari pekerja 1 Mei, ada tak berkait dengan agama lain? Tak ada. Maka tak ada larangan, silakan. Hari Mother Day, ada tak kait dengan agama lain? Ada. Asal daripada harian Kristian, Mother Church Day. Dia telah dipohon pada tahun 18 lebih gitulah, abad ke-9 Masihi. Seorang ketua gereja wanita Amerika memohon kepada presiden agar menjadikan Mother Church Day ini sebagai hari cuti pekerja. Akhirnya presiden yang ketiga bersetuju, masuk sebagai hari cuti. Lalu sampai sekarang bercutilah, dikenali sebagai Mother Day. Asalnya hari ibu gereja. Nampak? Sebab tu dia ada Mother Teresa, Mother apa. Jadi tak sahlah sambut hari ibu ini kerana sudah ada nas dan sudah ada bukti, ada kait dengan agama lain. Ada lagi dalam Google, kita search lagi belakang lagi, dia hari nak sambut dewa dewi yang jadi Tuhan orang Yunani. Akhirnya sekarang moden dah jadi hari ibu sahaja. Jadi Islam tak ajar, kalau nak betul-betul sungguh sayang ke ibu, tak perlu tunggu hari Mother Church Day. Kita ada masa ziarah ibu kita, ada masa ziarah ibu kita. Ibu kita tak ada dah, ziarah kubur dan seumpamanya. Nampak tak benda tu ni? Tapi kadang-kadang kita terpengaruh, tak suka tak. Suka kalau dia ada kelas sikit, sambut ibu, nampak macam Mak Saleh sikit. Nak macam rumah lah, kalau anak panggil mak, ngah panggil mak, panggil mama bunyi Mak Saleh sikit, biar muka orang botol pun siapa tak. Itulah hari-hari kita. Jadi seronok tak ada masalah, tapi jangan sampai libat dengan agama lain. Ada masalah, dia seorang disukanya, dia pun melompat-lompat, haram tak? Dah haram, tapi jangan melompat tengah jalan, tebuh di langgar, di kereta. Ini musim apa? Musim orang bersih sawang. Sawang orang panggil benda sini, sawang benda. Dalam rumah tu ada dalam macam sarang laba tu. Ini musim bersih sawang tu ni. Habis. Kat rumah tu kan kita ambil kan dengan nyapu apa semua. Buat apa semua. Dan ni selfie panggil selfie. Dulu bersih sawang, dan ni selfie. Obama. Nampak? Dengan kawannya. Jadi nak kata haram, tak boleh kata haram. Jangan ekstrim. Ada tu guru ekstrim yang haram dia selfie gitu. Haram ni dia buat yang pelik-pelik, nampak aurat dan sebagainya, tengah berok selfie, baru dah betul. Cuma kata nak kata ke Allah, jadi nakal lah nak kata haram tak boleh, tapi jangan over sangat.
Kemarin budak perempuan kita nak pergi ambil gambar sunrise dekat Cenering tu, baru matahari naik. Kita sapa tu dia ada dah 2 orang dengan nyapu sapoh. Jadi undur nak jatuh dalam air. Mujur tu tak ada gerah. Kalau tidak pecah kepala, takut jatuh atas batu tu. Tu masalah. Lah ada kerja nak ambil gambar dia, nampak matahari dalam air, buat ngenyapu itu, awet 2 orang. Pagi-pagi buta kalau kejar di bewok dok kenyanya ke dia. Tepi patah tu ada. Dia ada kerja ke apa. Ni masalah. Jadi benda-benda kalau kita faham, comel sungguh dalam jabat comel, dalam universiti comel, dalam parlimen comel, orang terima belaka. Wak mari belaka bab tarah orang terima, wak mari bab nikah orang terima, wak mari bab maknanya tak boleh sani lebih-lebih orang terima. Pasal apa? Pasal Imam Rasulullah sebut bab hudud beres belaka dah. Ada masalah, orang akan terima belaka. Abang Islam sesuai daripada parlimen sampai dalam bilik sesuai. Di rumah kita ada peraturan. Budak-budak puang bila dia kahwin, kita tengok sekarang suami mengadu, inbox saya, isteri tak mau dengar cakap suami. Berpuluh-puluh inbox gitu. Padahal isteri dia kita tengok okey, pakai tudung pakai apa. Cerita kita masalah dalam private message, berat ustaz, pening kepala saya, baru kahwin 3 minggu minta cerai dan sebagainya. Pasal apa? Pasal tak mau ikut peraturan. Kita nak naik atas jalan raya kena ikut peraturan. JPJ buat dah double line, tak boleh potong. Kalau nak potong tunggu orang tak nampak baru boleh potong. Nampak tak? Lampu merah tak boleh langgar, menyusah korang melainkan pukul 3 pagi, tak ada masalah, musahkan diri. Jadi kita okey, kalau ni tak boleh masuk, okey kita tak masuk. Maka dalam kita bila kita kahwin kena minta izin suami kita nak pergi mana-mana. Tapi kalau ada keadaan sekarang, betul tak Islam? Macam lah sekarang kalau bos Mina, you kena datang sekarang pasal you kena ikut pergi KL. Dah kena pergi KL. Dah bila laki dia balik, laki kerja 2 minggu kat Sarawak, 2 minggu dah jumpa suami isteri, baru kahwin 6 bulan. Rindu tak? Kalau awak rindu tak? Rindu lah. Dah kalau isteri tak khabar, patut bang saya nak pergi kursus ni 2 hari dengan bos dekat KL ni, boleh tak? Gitu. Ni tak pakai lari je. Jadi masalah tu jadi perpecahan, perbalahan. Bila perbalahan suami isteri, masuk dengan adik-beradik, mak ayah masuk belah anak pula, jadi perpecahan dalam masyarakat. Pasal apa? Cik benda minta izin. Ayyuma imra'atin kharajat min baiti zawjiha bighairi izni la'anat hal malaikatu hatta yusbih hatta tarji' au kama qala. Mana-mana perempuan yang keluar pada rumah tanpa izin pada suami dia, maka dia kena laknat sampai waktu dibawa atau waktu pulang. Patut khabar dulu. Dah kalau suami kata petang tadi okey lah jumpa kita dah. Kalau suami kerja 2 minggu offshore, 3 minggu duduk di laut, 3 minggu balik, seronok ni nak jumpa bini ni. Faham? Keluar pintu dah ingat bini ada lah rumah, bini pergi kursus. Keluar pintu kereta, degung berlari naik atas rumah tu menyanyi tu, buka pintu. We had joy, we had fun, we had season in the sun. Buka pintu tengok tak ada mesej, sorry bang, I pergi KL 2 malam. Jeng, padahal telang dengan kulit-kulit telur tadi. Faham tak? Tokat Ali tu dengan plastik makan. Faham tak? Ni masalah gerang dan sebagainya, dendang dan sebagainya, perbelahan. Kihnya kecil je, izin suami. Yang benda ini adalah satu daripada cabang hukum syarak. Natijahnya, khulasahnya kita adalah hamba Allah. Kita perlukan peraturan-peraturan untuk membimbing kita hidup dalam keadaan sempurna, barulah betul perjalanan balik kita kepada Allah. Terima kasih kepada sekalian yang sudah hadir, yang sudi hadir, kepada yang bersusah payah menjayakan program. Allah sajalah yang berhak membalas, begitu juga yang telah menderma. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, dapat memutus segala kesilapan. Tak baca banyak, sedikit sekelumit ilmu untuk dibawa balik pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la ma'ana syakiyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.